ada belanja bulanan. Yang kita nak menabung ni dekat sini, 10% tu. Sebab itu Cik Zul kata, takkanlah tak bayar hutang, tak bayar kereta apa semua. Yes, kita akan bayar hutang dekat bahagian sini. Jadi kalau kita terlebih, tak boleh doktor 10%. Maksud tuan-tuan puan sebenarnya guna rumus ni. Rumus yang salah. Yang mana sebelum ni guna rumus ni. Gaji tolak belanja. Belanja dulu doktor. Bayar komitmen, bayar hutang. Lepas tu tengoklah doktor, kalau ada baki saya menabung. Kalau tak ada baki, minta maaf, saya akan postpone. Maksud tuan-tuan puan setiap bulan tak menabung langsung. Jadi bila kita tak menabung langsung, bermaksud tuan-tuan puan, tak adalah tabungan. Sekarang ni, kita kena pastikan kita menabung setiap bulan. Untuk, kalau kita siapa-siapa yang dekat sini, yang dah terbiasa guna rumus ini, tuan-puan kena belajar, alihkan, guna rumus yang betul. Ini rumus yang tuan-puan datang daripada pakar kewangan Malaysia dan juga mentor saya yang saya belajar. Dan saya ubah. Sebelum ini saya berada di sini. Saya dapat gaji, saya settlekan dulu. Bayar hutang, bayar hutang rumah, hutang kereta, hutang rumah. Kan? Banyak hutang ni. Lepas tu belanja sekolah anak. Dan macam-macam lagi. Belanja dapur dan sebagainya, doktor. Memang tak ada baki. Lagi-lagi kalau ada sale, doktor, memang kita akan inilah. Lepas tu ada hutang apa lagi? BNPL. Ini trend sekarang. Buy now, pay later. Tuan-tuan kena hati-hati dekat sini. Apa maksud BNPL ni? Hutang ni. Tuan-tuan dan puan belanja duit masa depan pada hari ini. Duit tu tak ada lagi. Tuan-puan dah belanja pada hari ini. Jadi tuan-puan, BNPL ni contoh hutang kereta pula. Hutang kereta pun sama. Kita belanja duit masa depan. Yang mana tuan-puan, kalau contoh kita buat hutang kereta 9 tahun, dia akan ikut kita sampai kita selesaikan hutang tersebut. So sebab itu tuan-puan, jangan guna rumus ni. Perbetulkan. Dia tak terlewat tuan-puan. Saya nak ke arah ini memang nak betulkan perkara yang betul ya tuan-puan. Nak buat perkara yang betul, dia memang perlu mujahadah. Perlu struggle. Sebab kita nak betul, kita dah buat banyak kesilapan. Hutang dah banyak, terlebih. Hutang kereta yang terpampu sekali. More than 15%. Memang kita akan tak ada baki langsung. Untuk nak menabung setiap bulan, mungkin akan ada lompong, kejap menabung, kejap tak menabung. That is the reality. So macam mana kita nak pastikan kita menabung? Guna rumus ni. Dan tuan-puan kena perbetulkan daripada sekarang. Sebab itu tuan-puan, dalam live saya, memang saya akan bagi awareness tentang cara urus gaji supaya tuan-puan terkeluar daripada statistik 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Dan yang paling penting dalam tabungan kita, the most important adalah dana kecemasan. Masalah kewangan akan berlaku, ada dua saja. Yang pertama adalah tak ada dana kecemasan. Tak ada tabungan. Tabungan langsung tak ada. Bila tak ada tabungan, kita dah terdesak, kita akan buat hutang. Bila hutang tak terbendung, tuan-tuan dan puan, buat hutang lagi. Lepas tu tutup hutang, buat hutang lagi. And then buat hutang lagi. Kita akan terjebak dengan masalah kewangan yang sangat besar dan kita tak boleh nak bendung. Macam mana kita nak bendung? Back to basic. Back to basic, which is menabung balik. Betulkan menabung tu, tabungan. Itu strategi dia. So tuan-tuan, hopefully tuan-tuan dapat the idea kenapa pentingnya tuan-tuan menabung emas. Cik Gemini. Ya betul tu. Okey. Itu tujuan dia. Kenapa? Salam 599 doktor. Waalaikumsalam Cik Huzairi. Yang simpanan dalam duit tu dalam SSB ke? Saya buat dua-dua ni. Untuk dana kecemasan, sebahagian saya simpan dalam bentuk duit. Kalau bajet kita, bukan bajet. Simpanan dana kecemasan kita tengok gaji. Kalau gaji kita 10,000, kena darab dalam 3 bulan. So bermaksud itu indikator. 30,000 sepatutnya kena ada dana kecemasan. Doktor, saya gaji 10,000, boleh tak saya ada simpanan dana kecemasan 10,000 juga? Tak boleh. Saya cakap terus terang, tuan-tuan puan, tak boleh. Sebab 3 bulan gaji ni bukan kiraan saya juga ni. Ini semua daripada pakar. Tuan-tuan puan, kita kena belajar terus tuan-tuan puan. Apa yang pakar kewangan sebut, ini realiti tuan-tuan puan. Nanti kan, beberapa tahun 20, saya tak ingat, saya ada dengar satu berita daripada TV3. Nanti Malaysia akan dihuni oleh golongan tua beberapa tahun nanti.
yang mana golongan tua akan, kalau tak betulkan keuangan daripada sekarang, kita lah ni tuan-puan, umur 60-an, lagi berapa tahun contoh ini dah 20-26 bermasuk lagi 20-40 ke macam tu, 20-40 ke 20-42 macam tu. Bermaksud tuan-puan akan dihuni, negara kita akan menua. Bermaksud ada ramai netizen dari di kalangan rakyat di kalangan golongan tua. Sekiranya tak betulkan keuangan daripada sekarang, macam mana nanti kita waktu tua tu nanti? Sebab itu tuan-puan, ini tujuan dia. Kenapa kita share tentang awareness cara urus simpanan tuan-puan. Jadi dekat sini, bagi siapa-siapa yang tak boleh tengok duit banyak, dana kecemasan sebaiknya dalam bentuk duit. Tapi kat sini saya tunjuk kepada tuan-puan, sekiranya tuan-puan tak boleh tengok duit banyak, buat cara ini. Sebahagian tuan-puan simpan dalam bentuk duit dan sebahagian simpan dalam bentuk emas. Dua-dua ni allocation dia 600. Duit 300, emas 300. So dekat sini saya buat account gap. Saya buat setiap bulan tuan-puan, account setiap bulan saya buat auto debit. Ini adalah contoh account gap yang mana setiap bulan saya menabung. Saya tunjuk kepada tuan-puan Okey, dekat sini. Saya menabung 350 untuk akaun untuk emas. Jadi dekat sini tuan-puan letak. So dekat sini dah 300 emas supaya tuan-puan tak bocor. Ini. Setiap 18 hari bulan saya akan simpan 350. Setiap 18 hari bulan saya simpan 350. Itu untuk dana kecemasan saya penuh. Dalam bentuk duit ada ke doktor? Ada. Supaya nanti bila berlaku kecemasan, duit ni ada dekat tangan. Saya guna duit dulu. Sekiranya duit kecemasan tu terlampau besar, jadi duitnya dah habis, saya akan jual emas dia. Itu. Okey? Jadi siapa-siapa yang belum ada dana kecemasan, ada tuan-puan nak penuhkan dana kecemasan tuan-puan, gaji 3K berapa sis? Senang saja. Ambil kalkulator, tekan 3 bulan gaji. 3,000 darab dengan 3, 9,000. Kena ada 9,000. Okey, Cik Wani Deluna. Boleh Okey. Dana kecemasan 3 bulan gaji dalam bentuk duit emas dah cukup. Jadi saya kena teruskan ke yes. Kalau 3 bulan gaji dalam duit dah cukup, and then boleh simpan emas. Okey. Cik Sharmiza. Terima kasih jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana okey, saya baru cerita dana kecemasan. Belum lagi dana kukuh tuan-tuan. Dana simpanan jangka masa panjang. Jadi bagi siapa yang belum bermula menabung emas, tuan-puan nak jadi, doktor saya nak buat macam ni. Ada sebahagian simpan dalam bentuk duit, ada sebahagian simpan dalam bentuk emas. Tuan-puan boleh isi form yang saya baru kepilkan. Okey. Doktor, kalau penyimpan account gap meninggal, waris doktor nak claim macam mana? Senang saja. TKG. Cik TKG boleh rujuk balik pada introducer, minta dia SOP macam mana nak tuntut emas. Bawa 4 dokumen. 1 IC, surat kematian, surat penguatkuasa dan surat amanah raya. 4 ni. Okey, bawa pergi ke branch public gold, bagi tahu pemilik ini dah meninggal dunia, saya adalah pewarisnya dan ini 4 dokumennya, saya nak tuntut. Staff akan uruskan. Boleh Jelas Okey. So sekarang tuan-tuan jelas hari ini memang saya akan fokus kepada cara urus gaji, dan pertama sekali tuan-tuan kena tengok dana kecemasan tuan-tuan boleh buat. Ini cara dia. Okey. Now, siapa-siapa yang dah ada 50 gram, tuan-tuan boleh buat macam-macam. Daripada 50 gram, tuan-tuan ada contoh tuan-tuan ada 5 gram 5 keping. 5 gram 5 keping Ini 5 gram. Ini baru ada 4 keping. Sekejap saya tengok satu keping lagi. Okey, 5 gram 5 keping. So sekiranya tuan-tuan dah ada satu lagi keping 5 gram. So ini boleh jadi dana kecemasan tuan-tuan. Settle 5 gram 5 keping ni bermaksud 15,000 tuan-tuan ni dah settle. Ini dana kecemasan. Dan pastikan untuk dalam bentuk duit pun ada. So 5 gram hari ini berapa nilai dia? Doktor, kalau saya nak dapatkan 5 gram hari ini, pertama sekali, first thing, tuan-tuan kena ada akaun emas ni dulu. So once tuan-tuan ada akaun emas, tuan-tuan ada pilihan. Contoh 5 gram. Hari ini nilai dia adalah
Sebab harga emas tengah rendah ni tuan-puan. Tuan-puan ambil kesempatan untuk memulakan simpanan emas. So hari ini 2,972 untuk 5 gram. Ini edisi bunga raya. Yang ini adalah edisi bunga emas. Okey. Tak kisahlah desain dia mana-mana pun boleh, tapi kita pentingkan emas tu. Alright? Jelas. Okey, so sekarang ni tuan-tuan kita nak pergi satu lagi tabung. Tabungan ni bukan hanya terhenti untuk dua perkara ni. Ini dana belanja tahunan, ini dana kecemasan. Yang kedua, tuan-tuan kena, yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan kena ada dana masa depan tuan-tuan, dana future. Dana jangka panjang. Okey, dana jangka panjang. Yang mana tuan-tuan, duit yang memang tuan-tuan nak simpan untuk kegunaan 2 tahun ke atas. Duit itu yang sesuai simpanan bentuk emas. Okey. So sekarang ni, tapi emas sekarang agak rendah. Saya memang saving dalam gap untuk emergency. Anak dah masuk belajar, ingat nak jual. Tapi murah. Dah simpan berapa lama? Kalau nak jual, kalau memang dah untung, memang keperluan pula dan mendesak, boleh je jual. Okey, emas tu. Tapi kalau rasa masih lagi ada duit untuk tampung belajar anak, hold dulu. Guna duitnya dulu. And then baru guna emas. Okey? Boleh Cik Syamsina? Sebab itu, tuan-tuan dan puan, bila simpan emas, kena letak target. Okey, bagus ni. Bagus ni sebab ada relate dengan dana pendidikan. Okey, sekarang ni, untuk dana pendidikan, berapa banyak yang kita nak kena menabung? Kita fokus kepada sini pula. Dana jangka panjang. Dana jangka panjang ni, tuan-puan kena relate dengan matlamat. Matlamat jangka panjang. Contoh macam Cik Syamsina. Matlamat dia adalah untuk dana kecemasan. Tadi kan, ada sebahagian dana kecemasan. Satu lagi, untuk simpanan jangka masa panjang yang relate. Dana pendidikan anak-anak. Okey. Yang ini untuk dana jangka panjang, memang tuan-tuan dan puan kena simpan dalam bentuk emas. Contoh, tuan-tuan dan puan nak simpan untuk anak dana pendidikan. Kos pendidikan makin lama makin mahal. Tuan-tuan dan puan. Kalau anak masih kecil, umur 18 tahun, nak pergi ke umur 18 tahun, lagi 18 tahun. Maksudnya anak tu masih lagi baby lah. Nak ke 18 tahun, tuan-tuan dan puan, kos tahun 2044, kos pendidikan dah tak sama dengan harga hari ini, kos pendidikan hari ini. Sebab 18 tahun, jangka masa sangat panjang. Jadi, tuan-tuan dan puan simpan dalam bentuk emas. Berapa banyak dana pendidikan? 200 gram. Relevan untuk tahun 2044. Tuan-tuan simpan sampai, ini target dia, 200 gram. So, macam mana cara 200 gram nak kumpul ni? Tuan-tuan target 1 gram 1 bulan. Untuk anak. Okey? 1 gram, ini strategi dia. 1 gram 1 bulan. Kalau 18 tahun. 18 tahun darab dengan 12 bulan. Berapa bulan? 216 bulan. So, kalau kita menabung 1 gram 1 bulan, berapa nanti simpanan emas yang kita ada untuk anak? 216 gram. Melebihi target kita, 200 gram. Cukup ke? Nak guna untuk pendidikan? Sangat cukup dan sangat relevan. Walaupun kita dah simpan lama, dia tetap cukup untuk tampung kos pendidikan. Walaupun kos pendidikan pada waktu itu dah naik. Sebab apa? Kos naik, kos perkhidmatan naik, harga emas naik juga. Sebab harga emas pengikat nilai kekayaan. Dia kalis inflasi. Sebab itu, apa sahaja simpanan untuk jangka masa panjang, tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Itu dia punya rumus dia. Kira-kira dia. Sebab itu, bila tuan-tuan ada anak, tuan-tuan nak simpan untuk dana pendidikan, tuan-tuan letak target 1 gram 1 bulan. Untuk anak. So, itu untuk anak. Okay, target dia dana pendidikan 200 gram. Okay. 200 gram. Kalau tuan-tuan dah ada 100 gram yang pertama. So, nak capai 200 gram, doktor. Tuan-tuan letaklah target kecil. 50 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram. Supaya tuan-tuan ada progress dalam simpanan tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan letak 1 gram 1 bulan. Nak kat mana nak letak 1 gram 1 bulan tu, doktor? Kat sini, dekat dalam account gap. Sampai tuan-tuan ada 200 gram.
katakanlah dalam 100 gram pertama tuan-puan dah capai, tuan-puan nak keluarkan, pegang dekat tangan, fizicalkan dia macam ni, 100 gram. Boleh ke doktor? Boleh. Bawa keluar, pegang dekat tangan. Okey, tapi untuk dana pendidikan, tuan-puan keluarkan item yang kecil. Contoh, 20 gram, 20 gram, 20 gram. Totalnya 200 gram. So 200, keluarkan 20 gram, tuan-puan keluarkan 10 keping 20 gram untuk dana pendidikan. Itu pilihan item emas dia. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Alright. So, macam mana cara saya nak simpan untuk dana pendidikan? Mudah. Pertama sekali, tuan-puan kena ada akaun emas ni dulu. Tuan-puan kena ada akaun emas ni dulu. Yang mana tuan-tuan dan puan, cara dia begini. Ini. Okey. Tuan-tuan dan puan kena ada akaun emas macam saya ni dulu. Cara dia, tuan-puan perlu daftar. Daftar ni kena bayar ke? Tak perlu. Tuan-puan daftar akaun emas dan tuan-puan dah boleh mulakan tabungan yang pertama. Doktor, saya nak menabung 1 gram 1 bulan hari ini. 1 gram hari ini 599 Semalam tuan-puan 606. So hari ini turun. Jadi tuan-puan ambil kesempatan untuk bermula daripada sekarang. 1 gram hari ini 599. Okey, sekarang ni tuan-puan kita nak share dana haji pula. Siapa-siapa yang dekat sini tuan-puan yang belum pergi haji, usahakan supaya tuan-puan ada dana haji. Tangguhkan dulu nak pergi travel, tangguhkan dulu tuan-puan. Usahakan yang wajib ni dulu. Dalam rukun kan. So tuan-puan nak target berapa dana haji ni? 50 gram. At least tuan-puan ada 50 gram. Siapa dekat sini yang ada bajet 50 gram? Contoh 50 gram hari ini berapa nilai dia? Sini. 50 gram nilai dia 29,465. Katakanlah tuan-puan nak pergi haji lagi 5 tahun. Cukup tuan-puan 50 gram. Untuk seorang. 50 gram ni untuk bukan 2 orang, seorang. So, katakan tuan-puan ada bajet 29,000. Doktor, saya nak ada 29,465. Sama sahaja, cara dia pertama sekali tuan-puan perlu ada akaun emas ni dulu. Sebab tuan-tuan puan akan terus beli dengan public gold. Doktor Nadia ke yang jual emas ni? Tidak saya adalah pembimbing dealer aktif. Jadi kita akan guide cara macam mana. Saya beli emas dekat mana? Ini emas yang saya beli. Betul. Saya memang simpan 100 gram. Tapi untuk permulaan, bagi orang yang baru nak bermula, nak capai 100 gram, dia akan rasa macam jauh. Tak ada motivasi. Jadi kita bermula dengan 50 gram. 50 gram, tuan-tuan dan puan, bermula dulu. Once tuan-puan dah ada 50 gram, bermaksud lagi 50 gram yang kedua, sangat mudah. Cara dia macam mana? 50 gram ni, katakanlah tuan-puan nak capai berapa? Nak capai lagi 2 tahun, 50 gram Senang je. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan lah kan? 12 bulan. So kalau 2 tahun, 24 bulan. 24 bulan. So sekarang ni, kita nak target 50 gram yang pertama. 50 gram bahagi dengan 12 bulan. 24 bulan. Bermaksud setiap bulan kita menabung 2 gram. 2 gram, 2 gram, 2 gram. Jadi ni bulan yang pertama. Kita tunjuk. Tuan-tuan puan ada target. Okey. Ini bulan, setiap bulan. Setiap bulan tuan-tuan puan menabung. Ni bulan pertama tuan-tuan menabung 2 gram. Bulan yang kedua tuan-puan menabung 2 gram. Bulan ketiga tuan-puan menabung 2 gram. Okey. Ini ikut gram emas. Kalau tuan-puan nak simpan ikut gram. Okey. Ataupun, doktor, berapa bajet lebih kurang 2 gram ni? So, katakanlah darab dengan 599. Hari inilah lebih kurang 1,200. Okey. Saya memang nak simpan 1,300. Daripada gaji saya 10,300. Yang ini tuan-puan boleh buat secara auto debit. Alihkan dalam bentuk emas dekat account Gap. Ini by ringgit. Baru tuan-puan nampak, okey, saya nak alihkan 1,300. So kalau 1,300 bahagi dengan 10,000, berapa persen sepatutnya kita simpan dalam bentuk emas tu? Berapa persen? 13%. 13%
13% tuan puan alihkan daripada ni. Okey. So kalau nak buat auto debit senang. Dekat account gap, first thing kita daftar account emas ni dulu. Dekat top up ni tuan puan boleh pilih auto debit. Jadi setiap bulan tuan puan menabung secara konsisten. So yang ini dia tak ada 1,300, dia ada 1,500. Jadi ikut kepada bajet tuan puan tu. Boleh doktor? 1,500 ni saya nak bermula dengan 1,000 dulu. Ada. Silap. Ni 1,300. Jadi tuan puan boleh confirm. Tuan puan nak buat berapa lama? Saya nak target tadi 2 tahun. 2 tahun. Okey. So tuan puan konsisten menabung. Kalau 5 tahun doktor, lagi banyaklah tuan puan. Tak capai lah 50 gram lah. Lebih daripada 100 gram. So itu cara dia. Mudah kan? Itu cara untuk tuan puan nak capai 50 gram yang pertama. Doktor, saya ada bajet besar yang tadi, 30,000 tadi. Saya nak terus beli 50 gram. 50 gram ni saja separuh daripada ni. Separuh daripada ni. Jadinya tuan puan boleh ada 50 gram yang pertama. So ini cara dia. Okey, kita baca soalan dulu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau akaun emas di bank, sama ke caranya menyimpan emas hiasan? Tidak, tak sama. Emas dekat bank kena tengok dulu kena tanya dulu dekat bank, emas tu ada bersandarkan fizikal ke tak. Emas yang terbaik adalah emas yang berada dekat tangan. Itu bezanya dengan Publigo. Publigo dia bukan public bank dia bukan public mutual juga, dia bukan bank. Publigo adalah syarikat emas yang fokus kepada emas fizikal. Alright, tuan-tuan dan puan beli emas hari ini. Contoh nak beli emas 100 gram hari ini nak dapat terus 100 gram. Doktor boleh tak bantu saya untuk saya ambil emas saya ni? Boleh? Saya akan bantu tuan-tuan dan puan buatkan appointment ambil emas ni dekat branch Publigo. Saya akan tanya duduk dekat mana, saya akan bagi tahu branch yang mana yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan. Publigo ada 18 branch seluruh Malaysia. So 100 gram ni yang saya bawa keluar ni daripada account gap saya bukan by postage. Sebab 100 gram dia berat, melebihi 20 gram. Jadinya kena buat appointment ambil emas ni di branch. Di branch yang terdekat. Alright. So itu beza dia lah. Publigo dia ada emas fizikal dia. Tuan puan boleh pegang emas tersebut. Tuan puan ada bajet 60,000. Tuan puan nak terus beli 100 gram seketul ni. Jadi tuan puan terus bayar and then tuan puan terus kita buat appointment ambil emas ni dekat branch. Penyimpan emas saya, tuan puan keluarkan 3 keping 100 gram. 3 keping 100 gram. Jadi penyimpan emas saya ni memang pergi. Dia orang Johor. Jadi dia pergi branch Johor. Taman Molek. Dekat Taman Molek. Sekejap saya nak cari penyimpan emas saya ni. Okey. So tuan-tuan puan pun boleh buat perkara yang sama. Yang ni dia alihkan lebih kurang 300,000 lah duit dia. So yang ini 3 keping 100 gram. Puan Mariam. Okey. Dan yang ini dia keluarkan 50 gram. 50 gram dan juga 10 dinar yang ni. Okey, 10 dinar. Boleh Jadi Cik Yong belum ada akaun emas dekat Publigo. Cik Yong pun boleh ada akaun emas dekat Publigo. Okey, Cik Ilin Botak. Saya baca. Sekejap Cik Ilin. Saya jawab soalan satu. Maaf, macam mana nak kira berapa gram perlu simpan setiap bulan? Berapa gram perlu simpan setiap bulan? Tengok kepada bajet Cik Ilin. Cik Ilin punya bajet dan matlamatnya apa? Cik Ilin nak capai apa sebenarnya dalam simpanan emas ni? Contoh. Nak capai apa sebenarnya? Cik Ilin boleh komen juga saya punya live ni. Macam mana nak kira berapa gram perlu simpan setiap bulan? Macam ni lah tadi. Sebab kita punya target 50 gram. Untuk apa ni? Dana haji. Jadi nak capainya bila? 24 bulan lagi. Jadi 24 bulan tu 2 tahun lah. So 50 gram bahagi dengan 24 bulan. So roughly 2 gram setiap bulan. Dan mana bulan 2 gram. Begitu. Boleh ke Cik Ilin Botak? Betul ke saya sebut nama ni? Line ke? Macam tu lah. Okey? Boleh Alright. Tuan-tuan dan puan, mudah kan sebenarnya nak capai 50 gram. 50 gram ni tuan-puan, macam mana nak capai untuk orang yang berbajet besar? Tuan-puan nak alihkan contoh. Tuan-tuan puan nak alihkan dividen tuan-tuan puan.
Maksudnya ada bajet besar lah tu. Ataupun tuan-tuan perempuan nak alihkan yang nak simpan daripada gaji. Yang nak simpan daripada gaji yang ni. Cara ni. 2 gram tuan-tuan simpan dekat dalam account gap tadi tu. Okey? Yang dekat dalam account gap tadi. So tuan-tuan simpan 2 gram. So tekan button top up ni. Kemudian tuan-tuan simpan berapa? 2 gram. Kat sini. Purchase quantity ni tuan-tuan letak 2 gram. Jadi 2 gram 1186. Doktor, ni 1186. Kenapa nak kena simpan 1300? Kalau tuan-tuan nak simpan 1186 pun boleh. Kalau tuan-tuan nak simpan lebih kurang lebih. Tuan-tuan nak simpan lebih lah ni. Pun boleh. Nanti tuan-tuan akan dapat gram yang lebih lah. Okey? Sebab hari-hari ni harga emas 593. Tuan-tuan dan puan, sekarang dah turun lagi ni. Tadi 599. Sekarang turun. Ni updated. Jadi tuan-tuan ambil lah peluang untuk tuan-tuan bermula pada harga emas tengah rendah ni. 593. Turun berapa tadi? Turun RM6. Ini updated harga emas sekarang terkini. Nak tengok dekat mana harga emas ni? Dekat sini. 1 gram 593. So harga emas ni tuan-tuan, dia akan, Public Gold akan follow pergerakan harga emas dunia. Jadi kalau berlaku penurunan, Public Gold akan update. Dia tak ada maintain saja 600. Tak ada. Dia akan update. Ini bukti dia. Sebab itu urus jual beli dekat Public Gold sangat telus. So harga berubah mengikut pergerakan harga emas dunia. Jadi tuan-tuan dan puan yang mana yang nak bermula menabung emas, tuan-puan boleh isikan details, nama dan juga nombor telefon. Kemudian selepas live saya akan bantu tuan-tuan dan puan. Okey? So sekarang ni tuan-tuan dan puan kita pergi dekat sini. Sekiranya tuan-puan nak alih, doktor, yang ini simpan dekat account cap. Kan? Account cap. So katakanlah tuan-tuan dan puan ada duit, contoh saya ada duit bonus doktor, ataupun saya ada duit dividen, maksudnya amount yang besar, ataupun doktor saya nak alihkan duit pencen, saya nak dapatkan 50 gram. Saya tak ada 50 gram lagi tuan-tuan, saya ada 100 gram. Jadinya 50 gram tu separuh daripada ni. Nantilah mungkin saya dah cukup ni 43 gram, lagi 7 gram, dah cukup 50 gram, saya bawa keluar. Nanti saya tunjuk kepada tuan-tuan lah emas saya tu. Okey? So, itu untuk orang yang, saya adalah orang yang makan gaji. Jadinya saya akan simpan sikit-sikit dekat sini. Tapi kalau tuan-tuan adalah business owner, ataupun tuan-tuan ni lah business owner, profit daripada business tuan-tuan, yang memang tuan-tuan ada bajet yang besar, boleh tak terus nak dapat 50 gram doktor? Yes, boleh. Yang kita panggil outright purchase. Okey? Outright purchase. Yang mana tuan-tuan pertama sekali kena ada akaun emas dulu. Okey, dah ada akaun emas. Macam mana nak ada akaun emas? Daftar. Daftar kena bayar ke? Tidak. Tak perlu bayar. Kemudian bila dah tuan-tuan dah daftar, dah ada akaun emas, and then yang kedua baru tuan-tuan dah terus boleh beli emas. Okey doktor, saya ada bajet yang ni, saya nak terus lock 50 gram. Boleh? Pertama sekali tuan-tuan boleh isi form tadi. Tuan-tuan nampak pen saya ni, kat bawah ni ada sebelah komen tu ada form, tuan-tuan boleh isi. Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Saya tak nampak. Nanti saya akan pinkan. Okey? Okey. Kiranya untunglah kalau beli emas simpan sekarang. Yes. Kalau tak silap ya. Cik Ilin, betul-betul. Saya betulkan Cik Ilin punya ni. Betul. Okey, sekarang ni saya share pasal keuntungan. Saya tak share lagi pasal keuntungan ni. Saya share cara macam mana nak dapat 5 emas ni. Simpanan emas ni macam mana nak menabung emas dekat Public Gold. Okey, pertama tuan-tuan boleh menabung dekat account gap, boleh menabung sikit-sikit, ataupun nak buat auto debit macam ni, atau tuan-tuan memang ada bajet besar, terus beli. Okey. Alright. Untung ke doktor kalau saya simpan daripada sekarang? Soalan ni bagi saya sangat relevan. Dan cara soalan ni dia sangat berhemah. Saya pernah terima soalan lebih kurang macam ni, tapi soalan dia begini. Soalan dia macam kebat. Dia bagi tahu, doktor, macam mana saya nak tahu yang saya untung in future lagi 2 tahun? Macam mana saya nak untung? Macam mana saya nak tahu harga yang saya beli ni akan untung lagi 2 tahun? Okey. Tuan-tuan dan puan, harga emas hari ini, tuan-tuan dah tak akan jumpa lagi 2 tahun.
Harga emas hari ini akan nampak murah lagi 2 tahun. Tuan-tuan dan puan, saya bermula menabung emas daripada tahun 2021. Cuba siapa-siapa yang dah bermula menabung emas, boleh teka tahun 2021 harga emas berapa? Siapa kat sini yang ada menabung emas, tuan-tuan boleh inform saya harga emas pada tahun 2021 berapa segram? Kalau tak ada, saya bagi tahu 1 gram pada waktu itu harga dia adalah 270. Yes, lebih kurang 300. Saya punya benchmark 270. Saya menabung emas pada harga 270. Yes, pada tahun 2021 dia akan ada naik 300, dia akan nak turun 290. So pada waktu saya bermula, harga emas pada waktu itu 270. Okey. Pada waktu itu tuan-tuan puan, saya sama macam tuan-tuan puan. Saya rasa mahal. Mahal harga emas sekarang. Kenapalah saya tidak bermula pada tahun 2000? Tahun 2000 siapa kat sini tahu harga emas segram? 30 per gram. Murah kan? Tapi tahun 2000 ni masih lagi belajar. Jadinya kita pun fokus belajar. Jadinya tak ambil tahu pun pasal emas ni. Tapi penyesalan tu akan berlaku bila kita dah kenal emas. Kenapalah tak tahu? Tak apalah, benda tu dah berlalu. Harga ni dah tak jadi. Sekarang ni dah tak akan sampai harga 30 per gram. Sebab dia dah menjadi sejarah. Jadi sekarang ni berbalik kepada 270. Dah jadi sejarah tuan-tuan. Harga tak akan turun je kepada 270. Tahun 2022, harga emas 310, 320. Tahun 2023, harga emas naik 364. Ini saya ingat sebab ini adalah harga yang saya jual emas sebab tutup hutang kereta. Waktu ni tuan-tuan, kita tak terbayang harga emas akan cecah 600 ataupun 500. Sebab waktu ni dah paling tinggi sekali. Saya jual emas saya, sebahagiannya saya tutup hutang kereta. Tahun 2024, harga emas dah naik, dah start 400 lebih plus minus. Tahun 2025, harga emas dah naik dah 500 lebih. Tahun 2026, harga emas paling tinggi berapa? 764. Ini adalah kita panggil ATH, all time high. Siapa-siapa yang baru kenal emas, harga emas pernah cecah 764 pada bulan 1 tahun 2026. Sekarang ni harga emas 593. Murah ke mahal? Bagi yang nak bermula memang akan ada rasa mahal. Tapi untuk tuan-tuan puan yang dah bermula daripada tahun beberapa tahun, 764 ni lagi mahal berbanding 593. Jadi tuan-tuan puan, kalau penyimpan emas saya dah bermula menabung emas dia dah tambahkan simpanan. So bila harga emas tengah murah, penyimpan emas yang berilmu dia happy sebab dia boleh borong. Harga emas tengah tinggi, nilai simpanan yang ada meningkat. Sebab itu dia akan 2 kali senyum. Senyum bila harga emas rendah, senyum bila harga emas tinggi. Harga emas tinggi bermaksud nilai simpanan dia meningkat. Harga emas rendah, dia boleh borong beli emas yang baru untuk tambahkan simpanan. Itu bezanya penyimpan emas yang berilmu dengan penyimpan emas yang belum ada ilmu lagi. Okey? Jelas So kita tengok kepada tuan-tuan puan punya soalan. Cik Aziana, saya simpan 170 segram pada tahun 2017. Dah rasa mahal waktu tu. Sekarang jauh rasa murah. Cik Aziana, ini lagi lama ni. Tahun 2017 dah kenal emas tuan-tuan. Saya tahun 2017 masih lagi sibuk bekerja. Tak fokus tuan-tuan. Saya lebih fokus kepada duit je. Waktu ni belum kenal emas. Jadi tuan-tuan, harga emas pada waktu itu 170. Kita rasa murah ke sekarang? Sangat murah. Jadi mungkin kita akan terfikir, kalaulah kita jumpa emas, itu rezeki tuan-tuan. Tanya Cik Aziana sebab sebab lagi awal bermula 170 per gram. Saya bukan, saya tahun 2021. Tapi tak apa. Tapi doktor, saya lagilah. Saya nak bermula hari ini doktor. Harga emas 993. Tuan-puan, percayalah harga 593 ni akan menjadi murah lagi 2 tahun. Untung ke? Untung. Okey, tadi sesuai ke saya nak simpan sekarang? Sangat sesuai. Tuan-tuan puan, sangat sesuai. Ambillah peluang ini. Harga emas tengah rendah ni 593 untuk tuan-tuan puan bermula.
Tuan-tuan capai, letak target supaya tuan-tuan ada 100 gram yang pertama. Tuan-tuan ada bajet besar, tuan-tuan boleh terus beli. Tuan-tuan ada yang bajet kecil, tuan-tuan letak target supaya tuan-tuan ada 100 gram yang pertama. Bagusnya kena awal emas. Kita kena emas lambat, tak apa. Okey. Tuan-tuan kena percaya macam ni tau. Bila kita kena lambat, tak ada masalah tuan-tuan. Tak terlambat pun. Kita yang rasa terlambat. Tetapi tuan-tuan kena percaya itulah rezeki yang Allah jumpakan kepada tuan-tuan untuk jumpa pada hari ini. Ataupun tuan-tuan mungkin jumpa pada tahun lepas, bukan tahun 2024. Baguslah tu. Yang pentingnya apa? Dia bukan siapa paling lambat pada siapa paling cepat yang menang. No. Dia adalah yang penting tuan-tuan puan konsisten. Bayangkanlah, sekiranya saya kenal emas tahun 2021, Dr. Nadia menabung emas 10 gram kali pertama pada tahun 2021. Lepas tu dia dah stop. Sampailah tahun 2026. Selama 5 tahun, sebanyak 10 gram sajalah simpanan emas dia. Okey, dibandingkan pula dengan Cik Wilda. Cik Wilda menabung emas tahun 2024. Contoh tahun 2024. Cik Wilda ni pula jenis yang konsisten. Setiap bulan menabung 1 gram. 2024 sampailah 2025 dah ada 12 gram. Sebab 12 bulan. Tahun 2025 sampai tahun 2026. 2026 ni dah bulan 6. Dah ada 6 gram. Total emas dah ada berapa dah? 18 gram. Siapa yang lebih bagus? Yang menabung sekali seumur hidup, lepas tu dah lah doktor, at least saya ada lah juga simpanan emas. Berapa banyak? 10 gram. Saya pula doktor, memang saya letak target doktor. Saya nak capai 100 gram yang pertama. Saya belum capai lagi doktor 100 gram. Saya baru ada 18 gram. Mana lebih yang bagus? Tuan-tuan boleh komen. Cik Wilda ke? Saya guna nama Cik Wilda dengan Nadia. Nama saya sendiri. Siapa yang lebih bagus? Tuan-tuan boleh komen dekat dalam live saya. Kat sini tuan-tuan boleh nampak. Yang menabung sekali dengan yang menabung konsisten. Okey, saya minta teka je Cik Wilda. Tahun 2024 kan. So, ya Alhamdulillah, walaupun kenal lambat, Allah bagi rezeki kenal emas. Yes, Alhamdulillah. So dekat sini tuan-tuan akan nampak siapa yang lebih bagus dalam menabung ni. Walaupun dia lambat bermula pada tahun 2024. Baru 2 tahun dah ada 18 gram. Tahun 2021 Dr. Nadia menabung sekali saja. 10 gram je. Lepas tu dah doktor, at least lah doktor, at least saya ada emas 10 gram. Inilah 10 gram. Ini dekat 20 gram lah ni. Jadi dekat sini tuan-tuan, of course lah tuan-tuan menabung yang Cik Wilda punya. Sebab apa? Kat sini tuan-tuan akan belajar Kenapa macam ni doktor, kenapa dia mula lambat tapi dia ada banyak gram emas? Sebab dia konsisten. Menabung ni tuan-tuan bukan siapa paling awal menabung. Dia lah yang menang. No. Tak semestinya. Kalau dia lagi awal menabung tapi gram emas dia makin lama makin bertambah, dah ada 200 gram. At least lah dah ada 200 gram tuan-tuan. Okey dah lah. Maksudnya bagus lah. Tapi kalau dia menabung 5 tahun baru ada 10 gram. Maksudnya dia menabung sekali lah. Menabung sekali je. Lepas tu dah tak menabung. Stop. Dia tak konsisten. Dia untung tak doktor? Untung. Dia tetap juga untung sebab harga emas akan naik dalam tempoh jangka masa panjang. Tapi untung dia ikut 10 gram lah. Tapi Cik Wida, untung tak? Lagi untung sebab lagi berat. Untung ni tuan-tuan, lagi lama kita simpan, lagi banyak kita simpan. Lagi berat emas kita yang ada. Lagi untung. Jadi tuan-tuan, yes, kena konsisten.